Assalamualaikum. Hari ni kita tak ada pelakon deh. Kita duduk atas kereta. Kita nak let's go to Pathalung deh. Aduh, hari ni kita nak pergi berderak. Mari berlakon dengan Salmo orang comel kita deh. Lepas tu Topa pun mari juga deh. Lepas tu Sarah. Kak ni cik bunga kita tak luwe weh. Salmo kok kalau naik kereta kok mula tidur selalu dah ibu ni. Bak tidur bak makan tu atas dia sore deh. Kalau tidur boleh duit ke dia ni kayo. Siapa? Aduh, sedap dia tidur. Mucu anak mula-mula. Dia nak tunggu makan nasi dah dulu. Kita nak jauh lagi ni. Aduh, yang ni kita nak tengok status. Aduh. Nak rambut 3 orang apa deh? Rambut 3 orang. Tapi ngepet lagi tinggal dah. Kita tidak ngepet ya. Kita masuk makan nasi di kedai Kak Ayah Potato Palas. Dia tengok lauk nasi banyak kita pilih deh. Lepas ni kita order siap belakang dah deh. Kita kena makan kenyang sebab kita nak pergi jauh lagi deh. Tengok tu Salmo duk kunyak Salmo. Order banyak lah. Tengok dengan daging lagi, dengan ikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tu sedapnya. Sarah order keng kiawan dengan haya goreng deh. Tu semulut lagi. Aduh lah sedapnya. Masuk dalam wilayah Pathalung. Kita pakai masa bawa kereta ni dia duduk dalam 5 jam. Ambil kat Nara sampai di Pathalung. Nak katanya berapa dia berjumpa. Nak boleh ke sampai tempat hotel kita nak tidur ni. Dia tengok luas juga bilik dia. Kita tidur di Rongrem Wacarakan Resort Pathalung. Dia tengok bilik dia luas juga. Dia tengok rojak tu duduk nengung dia bawa kereta dia. Bilik ni kita tidur 3 orang. Kak Ayah dengan rojak tu tidur bilik selagi. Lepas tu duduk bijak pasal nak pergi dekat mana di Pathalung ni dia. Kalau siapa nak tahu kita pergi dekat mana boleh titam IP Topai.